Channel. Yes, Bil Berkarya Production. Bil Berkarya Production. Bertemu kembali kita. Yes, sekarang kita nak pergi mana? Kita pergi ke Korea. Tengok tu kan, ramai gila orang kat sini guys. Korang mesti nak tengok apa yang kita orang buat kat sana kan? Ha. So kita akan bergerak daripada KLIA 2 ke Seoul, Korea, dan daripada Seoul kita akan bergerak naik bas ke Andong untuk Andong Mass Dance Festival. Yes. Yes. So, ada berapa episod kali ni? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin 6 juga, mungkin 12 episod. Kita tak tahu. So, apa tunggu lagi? Tapi hujung-hujung nanti ada special kan? Hujung-hujung lagi nanti ada special. So, apa-apa stay tune, okay? Ciao. Makan dulu. Kita kat mana ni? Kita stay kat Malaysia. Tapi kita tengah macam menunggu. Ada makanan? Ada orang? Itulah yang kita orang buat sekarang ni. That first bite has everything you want tu. Sekarang pukul 7.14 waktu Malaysia. Sekarang kita masih di Malaysia. Kita tengah menunggu untuk boarding, untuk check in first. Okay? Kita orang nak makan dulu. Kita makan dulu. So kita orang lapar sangat. Lapar sangat-sangat. Hey yo guys. Okay, sekarang kita dah nak pergi check in. Kau boleh tengok semua orang tengah busy. Dan Akrimah baru sampai. Mana ada baru sampai? Kita baru sampai guys. Dah lama dah sampai. Okay, semua dah busy. Tengok parking ada set member. Ada set member. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak bergerak ke Korea. Tapi sebelum tu kita nak check in dulu. Sebab apa? Sebab kalau tak check in, macam mana kita nak bawa barang-barang ni, betul tak? Diorang ni bukan pernah pergi overseas. Saya seorang je. Dah tukar cameraman. So now kita tengah check in bag. Tapi ada problem sikit. Yes. Walaupun saya tak pergi. Besar ke kecil masalah tu? Dia tak besar tak kecil lah. Problem dia adalah bag kecil lah. Bag besar kecil masalah weh. Besar kecil terlebih kg. So sekarang ni kita kena tukar bag. Sini. Kita kena tukar apa? Tukar bag. Tukar bag. Okay. Yes. Okay. Dah itu je. Okay, tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, Kau mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Selamatkanlah perjalanan kami, ya Allah. Hai. Kita orang dah nak masuk flight. Jalan lah. Sebab tadi cameraman pula baran. Jalan lah. Sebab tadi cameraman baran. So aku terpaksa lah menjual diri sekejap. Okay, sekarang ni 10.45 malam. Dah nak gerak. Okay. So jumpa dekat Incheon. Nanti kat Incheon kita sambung. Okay. Yes. So apa-apa, tengok sampai habis Tunggu episod last so kau tunggu. Hi guys, sekarang kita sampai ke Incheon Airport kat Seoul, Korea, and now kita akan naik bas ke Andong. Hari ni kita akan start Toast Festival. Kita sampai je sana, kita tukar baju, set rehearsal, and malam ini open ceremony untuk Andong International Mass Dance Festival.
Dapat apa tu? Ni, okay, kita dapat sandwich. Maybe lah sandwich. Okay, lepas tu ada juice apple. Nampak? Okay, juice apple. Lepas tu ada sudu garfu mungkin. Bawah tu. Okay, lepas tu ni ialah orange. Okay, ni okay, kiwi. Melon. No, melon. Melon. So ada anggur. Okay, ni anggur. Okay, ni anggur juga. Ni tomato. Tomato memang tak kena. Okay, lepas tu Tak tahu benda tu. Mana ni? Ni salad. Thank you. Okay, geng. Selamat kembali ke video ini. So kami dah sampai di Hotel Andong nama dia. So ni tengah tunggu kita orang dapatkan bilik. Macam kat aircon tu. Guys. Tu kau tekan tu. Ada butang dia tu. Auto. Manual ke? Manual. Tak ada Waduh. Macam Macam mana? Belacan. Okay, kita baru habis check in hotel. So sekarang kita nak pergi makan. Dan kita akan pergi ke rehearsal untuk opening ceremony malam ni. Jom. yeah. Ya. So kita orang nak pergi makan. Ya. Apa? Ya. Bego apa? No. Kita dekat Bandar Andong. So kita tengah berjalan-jalan. Jalan apa nak pergi rehearsal? Ya, kita tengah berjalan-jalan. Sambil-sambil tu kita on the way ke lokasi rehearsal. Di sebelah. Okay, so apa yang kau nampak kat sini? Cuaca kat sini tenang. Cuma itulah orang-orang kurang tenang kat sini. So episod kali ni mungkin Sedikit rush. Ya. Aku tak tahu kenapa hari ni macam rushing. Okay, kau boleh nampak diorang semua tengah beratur macam biasa. Kita tengah menunggu lampu hijau untuk berlintas. Sama macam negara-negara lain. Kalau korang nak lintas, korang kena tunggu hijau. Tak, ada orang kadang dia merah still jalan. Pakai tangan dia. Dia macam the power of hand. Yes. Apa? Andong. No. Oh ya. Hai korang, so kita orang tengah tunggu Blackpink nak perform. Tak 5, 7, 8. Boom, dia ada 8 tu. Sebenarnya sekarang markah dah diambil. Bila Nabi cakap gerak, semua gerak sekali. Jangan blur-blur dah. Terus gerak. Sebab sekarang markah dah diambil. 몽골 A 네 확인했고요. 몽골 B 자 내려오실 때도 손을 Okay guys, kita baru habis rehearsal. Malam ni adalah open ceremony. Ada banyak negara, dalam 40 negara. So malam ni kita akan tengok. Ingat kalau Fini cakap Amboi je tu dah one dah. Amboi 2, 3, 5, 6. Boleh ke tak boleh? Boleh. 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 Okay guys, sekarang kita on the way pergi Makan dulu. Sebab kita orang tak makan daripada tadi, daripada airport, tak makan langsung. So kita nak last perut dulu dan kita pergi ke open ceremony. Dalam pukul 5.40, pukul 6 kita dah start dah. Dan kita buatlah hari ni, diorang nak kita macam parade sikit je untuk nak kenalkan setiap kumpulan yang ada. Lepas habis tu, kita kan? Appreciate makan. Appreciate makan. Appreciate yang heavy foodnya. Yes, let's go. Dah lapar ni daripada pagi tu. Oh.
Host. What's up guys? Geng. Okay, so sekarang kita ada berada di tempat show. Apa nama seremoni malam ni? Festival. Tengoklah. Okay, kau boleh nampak kat sini. Kita tengah standby. Okay, kita tengah standby. Tengah-tengah. Okay, tengok anjing. Tengok tu. Guys, picture jom. So kita ambil gambar dulu Okay, kita ambil gambar dulu. Okay, jadi bagi. Okay, bye. What's up guys? So sekarang kita dah baru lepas ambil gambar kat depan tu. Sekarang kita tengah menunggu untuk opening ceremony. So korang stay tune. Kejap lagi kita akan bawa korang menjelajahi Andong. Tak ada menjelajahi, tengok konsert je. Okay, tengok sana ramai gila orang guys. Ramai gila orang kat sini guys. Jap, buat jap. Tengok tu guys. Ramai gila orang kat sini guys. 여기 차 넣어. 아싸 좋다. 함께 바라봐 주시면 됩니다. 이번 축제의 주인공은 우리 시민 여러분들이고요. 함께 해주세요. 2025 한국 국제 탄천 페스티벌 성공적으로 함께 할 수 있도록 안녕. 안녕하십니까 정사장님. Okay guys, kita baru habis open ceremony dan sekarang kita tengah party lah. Kita join kejap je bagi menghormati dan kita nak gerak balik hotel sebab tak cukup rehat lagi. Kita baru sampai tadi Korea kan. Dan kita orang terus rehearsal dengan tak dinner tak apa. Dan kita nak balik dulu, nak bersiap dulu masa kuyup dah ni. Dah parade, kita buat show kejap tadi, open ceremony dan kita join party je orang kejap. Kita orang mandi dan kita orang dinner. Kita BLO hantar kat bilik sebab kita banyak benda kita tak boleh makan. So kita order ni je, shrimp burger daripada Burger King. So kita makan.